Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Ju, dan hari ini saya akan terangkan dan ajar student untuk subjek matematik tambahan. Form 4 kan? Jangan salah level, okey? Jadi saya terus kepada bab 1 iaitu fungsi. Okey, fungsi ni sebenarnya ia adalah persamaan. Persamaan yang ada X, yang ada Y, macam tu lah. So, simpan dalam kepala macam tu. Okay? Bear in mind, fungsi ni, dia bukannya fungsi kotak function lah, apa benda, bukan. Okay? Dia adalah persamaan dalam matematik. Tapi ni at maths, dia mungkin complicated sikit. Tapi tak, dia senang je. Okay? Jadi, untuk topik 1.1, iaitu fungsi. Jadi, kita ada belajar dalam matematik iaitu set. Okey, kita ada set macam ni. Okey, set A, set B. Kita letak dia dalam tata tanda set ataupun set notation lah. And daripada A nak petakan B. Jadi, hubungan dia adalah tolak 3 daripada apa? Okay, contohnya set ni adalah satu kumpulan A. Jadi dari soalan ni kita ada 6, 7, 8. Okey. Saya masukkan dalam ni Okey, bentar. Okey. 6 7 8. Okey. Chapter 1 tulisan dia macam tu lah sikit ya. Chapter lepas-lepas ni comel sikit tulisan dia. Okey, 6, 7, 8. And kena ada dot ni. Yang belajar dalam maths kan. Dot tu kena ada sebab dia adalah satu unsur. Okey, seterusnya untuk set B. Okey, set B sini. So apa kena isi dalam tu? Dia punya unsur lah. Ada 3, 5, 7. Jadi sini 3, 5, 7. Okey. Hubungan dia tolak 3 daripada. Okey, just direct je tu. Okey, tak payah fikir susah-susah. So 6 tolak 3. 6 tolak 3 dapat 3. So kita rajah anak panah ni kan. So kita buatlah dia anak panah. Kena ada macam tu. Okey. Lepas tu 7 tolak 3. 7 tolak 3 berapa? Ada 4. So tak ada dalam set B. So tak adalah anak panah dia tu. So 8 tolak 3, 5. Okey, ada 5. Jadi rajah anak panah dia jadi macam tu. So itulah dia hubungan. Okey, hubungan untuk diagram ni. Diagram ni nama dia rajah anak panah.